Ganoderma lebih banyak tumbang. Bila kita cuba push pokok tu pun masih kuning lagi. Kurang memuaskan lah. Dari segi hasil pun tak memuaskan. Sekarang kita berada dekat Sabak Bernam. Di tempat ni batu satu sepintas lah. Kebun kita sendiri buat sawit lah. Kawasan sini 4 ekar lah. Okay. Sebelum ni tanaman sawit dekat sini ada apa-apa masalah tak yang boleh cerita? Memang ada lah. Sebelum ni yang kita pasti Ganoderma lah. Lebih banyak tumbang. Bila kita cuba push pokok tu pun masih kuning lagi. Dia punya daun masih yang tengah tu kan masih kuning. Kurang memuaskan lah. Dari segi hasil pun tak memuaskan. Sebab bila kita buat test plot lain, kajian baja sendirilah. Kebun lain boleh pergi, yang sini memang kurang lah. Itu masalah utama. Cik Imran cuba usahakan untuk perbaiki tu, Cik Imran gunakan apa? Kita gunakan kat sini dolomat PDI, dolo air, PRS. Dah berapa lama aplikasi ketiga-tiga produk PDI tadi tu? Kita start buat hari tu 20 hari bulan 7. Time tu kita masukkan dolomite. Sepokok average dia kurang 5 kilo lah. Satu bag 50 kilo tu guna untuk 10 pokok je. Kita guna dolo air. Dolo air pun kita spray juga kawasan sekeliling pokok. Lepas tu kita masukkan PRS. Daripada 20 hari bulan tu hingga PRS tu maintain lah tiap-tiap minggu. Seminggu sekali kita tambah dia punya dos tu lah. Masuk dalam pokok. Dalam minggu kan. Jadi sehingga ke hari ini tu yang Cik Imran boleh nampak kesan pada pokok ni, boleh nampak apa je walaupun dalam waktu yang singkat tu kan. Pertama kali kita test dua lorong. Lorong yang ni, yang lorong yang tu lah. Yang sebelah sana kita tak ada test. So pertama sekali yang memang nampak perbezaan dekat dia punya kebanyakan pokok sini, dia punya pucuk. Pucuk pokok tu, kamera kalau boleh tengok yang sini pun, mana-mana pokok lah, dua baris ni memang sangat different lah. Dia nampak kehijauan tu macam pokok yang dibagi baja yang betul lah. Jadi kita gunakan produk PDI Dolomite je. Kita belumlah push baja yang kau-kau lagi kan. Kita baru step tanah, betulkan pokok tu dengan keperluan dia lah. PRS tadi tu lah. PRS tu yang memang guna untuk batang pokok. So kalau boleh tengok kat pokok-pokok tu kita ada buat lubang, kita masukkan pipe, kita masukkan PRS dalam tu. Dan benda itulah yang kita isi tiap-tiap minggu. Macam mana kaedah penggunaan PRS tadi tu, Cik Imran? Kaedah penggunaan dia ialah korek lubang, masukkan pipe, isi. Satu pokok tu satu lubang tu kurang 100 ml lah. Macam pokok ni yang test dua lorong ni kita guna satu pokok 4 lubang. Nak cepat sikit kan, kita guna 4 lubang. Biasa katanya boleh buat ke 1 atau 2, tapi kita guna 4 lah. Dan itulah nampak hasilnya dekat pucuk dia tu memang sangat hijau lah. Tersangat hijau. Baru 15 hari je kita follow lagi. Kita tunggu nanti tengok, mungkin sebulan 2 bulan kita tengok lagi resultnya lah. Mungkin daripada segi buah akan meningkat juga ni saya target, sebab pokok dah mula sihat, dia dah mula terima apa yang dia nak. So insyaAllah buah tu insyaAllah datang lah kemudian.